Yang berhormat Puan Nurhanim binti Ismail, Ahli Jawatan Kuasa Pendidikan dan Pembangunan Insan Yayasan Selangor. Yang Berbahasa Besar Yayasan Selangor. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan yang diraikan penerima anugerah perkhidmatan dan seterusnya warga kerja Yayasan Selangor yang dikasihi. Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang merupakan saluran untuk iktiraf daya usaha, dedikasi dan komitmen pegawai-pegawai yang telah memperlihatkan kecemerlangan dengan menghasilkan mutu kerja yang melebihi keperluan tanggungjawab biasa bagi jawatannya. Sesuaian dengan tema majlis pada tahun ini, iaitu warna-warni, bagi meraihkan para penerima anugerah perkhidmatan cemerlang ini yang boleh diibaratkan seperti warna-warna bintang yang membawa sinar harapan dan merupakan penyambung legasi kegemilangan Yayasan Selangor di masa hadapan. Untuk makluman semua, selain daripada markah laporan penilaian prestasi tahunan yang merupakan antara kriteria pemilihan penerima-penerima ABC, amalan kerja yang baik serta nilai etika dan kepribadian yang tinggi juga diambil kira semasa penilaian dibuat. Antaranya adalah aktif dalam aktiviti yang dianjurkan Persatuan Kebajikan Yayasan Selangor atau aktiviti aktiviti luar pejabat tetapi yang berkaitan kemasyarakatan yang diiktiraf tempat masing-masing. Majlis pada malam yang mulia ini juga turut memberi penghargaan kepada 9 orang kaki tangan sebagai penerima anugerah perkhidmatan terpuji, 6 orang kaki tangan sebagai penerima anugerah pekerti terpuji bagi tahun 2010, 2011 dan 2012. Selain itu, 53 orang kaki tangan yang telah setia berkhidmat selama 15 tahun sehingga 30 tahun juga diraihkan bersama. Kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesetiaan tuan-tuan dan puan-puan kekal di Yayasan Selangor khususnya amat dihargai. Tahniah dan syabas diucapkan. Harapan saya agar semua penerima anugerah dapat mengekalkan dan seterusnya meningkatkan prestasi ini kerana mereka dianggap sebagai penanda aras atau benchmark pencapaian prestasi. Semoga mutu kerja dan kecemerlangan yang diperlihatkan oleh para penerima anugerah ini dapat dicontohi semua. Mereka juga hendaklah menjadi kelompok yang boleh dicontohi, to be emulated setiap masa walau di mana berada. Bagi semua kaki tangan yang terpilih, jadikanlah penganugerahan ini sebagai pembakar semangat dan pencetus idea untuk terus berusaha agar tahun hadapan mereka juga masih dan akan turut berada di pentas menerima anugerah yang sama kalau ada rezeki. Di kesempatan ini, suka juga saya mengingatkan kepada semua warga kerja Yayasan Selangor agar sama-sama kita menghayati dan melaksanakan visi, misi dan ada tuju Yayasan Selangor supaya moto Yayasan Selangor merakyatkan pendidikan Selangor benar-benar dihayati dan membumi hingga ke akar bumi. Pengurusan Yayasan Selangor akan sentiasa memastikan budaya kerja cemerlang di kalangan warga kerja. Harapan saya kepada semua warga kerja supaya pasukan Yayasan Selangor ini akan sampai ke satu tahap yang lebih membanggakan. Justru itu, kepada semua warga kerja Yayasan Selangor perlulah bersifat wajar tetapi penuh hemah di samping memperkukuhkan perpaduan dan jati diri agar dapat meningkatkan keupayaan diri untuk terus mendukung kerjaan dasar-dasar kerajaan negeri bagi menzahirkan impak yang berkesan dan memberi kepuasan kepada pelanggan Yayasan Selangor. Selain itu, saya ingin menyuruh semua warga kerja Yayasan Selangor supaya menjaga integriti dengan menjauhi 3 penyakit utama, iaitu rasuah, salah guna kuasa dan membocorkan maklumat. Penyakit ini kalau menular dan berleluasa boleh menjejaskan kewibawaan dan keberkesanan perancangan dan pengurusan Yayasan Selangor. Semua warga
di semua peringkat perlu menghindar diri dari dihinggapi penyakit tersebut. Semoga penyakit tersebut dapat dibendung, dikurangkan dan akhirnya dapat dihapuskan sama sekali. Dalam mengisi agenda kerajaan negeri untuk merakyatkan pendidikan Selangor dan keperluan pelanggan masa kini, Yayasan Selangor memerlukan lebih ramai pegawai yang boleh berfikir dan bekerja, melangkaui kebiasaan bagi mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan atau kelemahan yang ada, mempertingkatkan daya kreativiti untuk melaksanakan sesuatu tugas dan tanggungjawab. Budaya mencipta dan mengadaptasi cara bekerja perlu diperluaskan dan dipertingkatkan. Matlamatnya adalah supaya pelanggan berpuas hati berurusan dengan Yayasan Selangor dan berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan serta menjunjung tinggi sikap responsif dan keprihatinan yang kita amalkan. Penerapan nilai-nilai integriti dalam melaksanakan urusan kerja amatlah perlu dalam melahirkan perkhidmatan yang telus dan cemerlang di semua peringkat unit, bahagian dan jabatan. Warga kerja Yayasan Selangor perlu menonjolkan diri menjadi seorang pegawai yang mampu berfikir secara inovatif dan kreatif untuk menjadi yang terbaik dan berupaya memberikan mutu perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan mampu dicapai demi mendukung aspirasi kerajaan negeri. Hadirin yang dihormati, tugas dan tanggungjawab yang kita pikul ini bukan sahaja amanah rakyat, tetapi juga terutamanya adalah merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Setiap ganjaran yang diberikan sama ada dalam bentuk bayaran gaji atau penghargaan seperti yang diterima oleh para penerima anugerah perkhidmatan cemerlang hari ini adalah merupakan satu pengiktirafan dan motivasi kepada semua. Justru itu, jadikanlah kerjaan para penerima anugerah hari ini sebagai penyuntik semangat kepada semua dalam memberikan mutu perkhidmatan yang lebih baik untuk tahun-tahun yang mendatang. Kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh semua kaki tangan menggambarkan pencapaian Yayasan Selangor secara keseluruhannya. Setinggi-tinggi penghargaan juga kepada Jawatankuasa Induk yang telah bertungkus lumus menguruskan segala persiapan bagi Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2013 bagi memastikan kelancarannya. Terima kasih semua. Akhir kata, bagi pihak seluruh warga kerja, sekali lagi mengalu-alukan dan berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Dir Jemputan, Yang Berhormat tuan-tuan, puan-puan ke Majlis APC pada kali ini. Serangkap pantun, 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tan Sri. Kami berjanji terus cemerlang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati sekalian, majlis seterusnya menjemput Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Seri Abdul Khadim bin Ibrahim untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Yayasan Selangor. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara dan saudari pengacara majlis yang berhormat Puan Hajah Dr. Halimah Ali, Ahli Esko Kerajaan Negeri, yang berhormat Puan Nur Hanim, Ahli Dewan Undangan Negeri Serdang, yang berbahagia pengurus besar Yayasan Selangor Encik Ilham Mir Marzuki, yang kita raikan warga kerja yayasan ini. Malam ini ialah malam untuk meraihkan rakan-rakan yang telah memberi sumbangan kepada Yayasan Selangor, juga meraihkan rakan-rakan yang hadir supaya kita sama-sama mendapat perasaan
keinginan kecemerlangan. Jadi saya percaya pemilihan saudara-saudari untuk menerima hadiah-hadiah ini adalah tujuan untuk berterima kasih dan juga memberikan inspirasi pada rakan-rakan sejawat. Sudah tentulah inspirasi ini sangat penting demi kejayaan Yayasan Selangor. Tugas Yayasan Selangor ini sangat berat. Dia bukannya yayasan yang komersial. Ialah satu yayasan kebajikan. Satu yayasan kebajikan yang akan melahirkan anak-anak muda yang akan menjadi tunjang pembangunan negeri dan negara. Oleh sebab itu, saudara mempunyai tanggungjawab mendidik, memberikan mereka matlamat masa depan, memberikan mereka harapan. Dan Yayasan Selangor telah berjaya melahirkan begitu ramai anak-anak kampung dari desa yang sudah menjadi orang-orang yang berguna kepada masyarakat Selangor dan negara Malaysia. Saya telah melihat begitu ramai yang berjumpa dengan saya, dan saya lihat kita mempunyai satu budaya, iaitu budaya memupuk dan melahirkan. Jadi oleh sebab itu, tanggungjawab kita diharapkan lebih besar lagi. Dari 200-300 mereka, kita naikkan ke 1000, dan kita mahukan dia melebihi 3000. Dan target kita juga untuk membanyakkan mereka sehingga kita capai kepada 5,000 pelajar untuk Yayasan Selangor ini dikeluarkan setiap tahun. Jadi tanggungjawab kebajikan ini sangat besar dan harapan pun sangat besar. Ibu bapa mengharapkan hasilnya bukan untuk mereka, tetapi untuk masa depan anak-anak mereka. Kerajaan negeri mengharapkan supaya ini adalah angka tunjuk tentang kejayaan kebajikan kerajaan negeri, dan masyarakat mengharapkan hasil dari ini akan memupuk satu kumpulan generasi yang akan memberi sumbangan kepada negeri dan negara. Tapi seperti pernah Puan Nurhanin mengatakan dalam Dewan Negeri, dia pernah bercakap dalam Dewan Negeri mengatakan duit itu bukan segala-galanya, tetapi kalau ada duit boleh buat segala-galanya. Itu yang dia ada. Oleh kerana tujuan kebajikan ini memerlukan sokongan dana dan kewangan yang besar, bukan kecil. Lebih daripada 30 juta setahun diperlukan. Oleh itu, bukan saja pengurusan kebajikan juga perlu, tetapi pengurusan harta juga perlu dapat menjana pendapatan dan harta, supaya kerja-kerja yang dilakukan oleh Yayasan Selangor ini dapat diteruskan dan dipertingkatkan. Oleh sebab itulah saya rasa tanggungjawab warga kerja Yayasan Selangor ini sangat besar, kerana bukan saja menjaga kebajikan anak-anak ini, tetapi juga menjana harta dan kekayaan
supaya harta itu dapat kita salurkan sepenuhnya demi meningkatkan kerjaya-kerjaya anak-anak muda ini. Jadi saya lihat malam ini ialah malam terima kasih Yayasan Selangor kepada anda semua, kerana kita telah tunjukkan perkembangan yang berterusan. Malam ini kita akan meraihkan 9 warga Yayasan Selangor yang mempunyai rekod kejayaan, dan sudah tentulah mestilah kita memberikan kepercayaan kepada mereka bahawa bakti mereka itu dihargai. Dan saya anggap majlis begini mesti diadakan dengan kerana boleh jadi oleh kerana kerja kuat orang lupa tentang kerja kita. Jadi itu sebabnya saya percaya apabila kita mengkaji tentang motivasi untuk warga kerja, kita mesti selalu berdamping, selalu bersama, selalu memberikan semangat supaya dapat mencapai cita-cita ini. Saya sangat berterima kasih kepada rakyat Selangor yang telah memberi peluang pada kami, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dalam Pakatan Rakyat, kerana dapat diberi satu cabaran membangunkan negeri Selangor ini. Alhamdulillah, saya rasa usaha yang kita lakukan ini telah menunjukkan beberapa langkah-langkah yang mana kita mula menyediakan satu tapak yang sangat kukuh. Kerana kalau tak ada tapak yang kukuh dan foundation yang tegas, berarti kita tidak akan dapat terus melaksanakan apa yang kita mahu lakukan. Oleh sebab itulah tugas saya yang pertama menentukan aset dan sumber negeri Selangor dijaga dengan baik. Itu sebab saudara Ilham tahu saya kerap kali mempersoalkan keberupayaan kita dalam menjaga harta dan aset Yayasan Selangor. Bukan Yayasan Selangor saja saya jaga, saya konsisten di mana-mana anak syarikat, dan harta-harta negeri pun saya jaga dengan baik, kerana itu bukan duit saya, jadi itu duit amanah rakyat. Dan alhamdulillah, saya ingin nyatakan simpanan negeri dapat kita tingkatkan dalam masa tidak lebih dari 6 tahun. Kita sudah mencapai satu tahap yang mana kita tidak takut satu keadaan 2 atau 3 tahun dalam keadaan tidak mendapat hasil yang banyak, kerana kita mula menyediakan visa yang berjumlah lebih daripada 3,000 juta ringgit untuk Islam. Walaupun begitu, kalau duit banyak kita tak tahu membelanjakan pun, itu pun salah juga. Duit ini bukanlah untuk membeli beg yang cantik, tak boleh. Duit ini juga bukan untuk membeli kereta mewah, untuk exco pun tak boleh. Jadi duit ini hanyalah digunakan untuk pembangunan rakyat, di mana pelaburan kita kepada rakyat akan kita teruskan. Dan inilah cara yang boleh kita membawa negeri ini kepada satu tahap
yang lebih tinggi lagi. Jadi saudara-saudara, saya nak ingatkan, oleh kerana saudara Ilham berpantun tadi pasal 2-3 kucing berlari. Jadi saya juga nak ingatkan diri saya, sudah lama menanam padi, pisang dan jagung ditanam orang. Sudah lama saya menanam budi, emas dan duit saja yang ditanam orang. Jadi saya ingatkan diri saya, bukan saja kita mesti menanam budi, tetapi juga kita mesti cari duit untuk meneruskan penanaman budi ini. Jadi kejayaan Yayasan Selangor ini sangat perlu, kerana kejayaan Yayasan Selangor ini memberikan kita supaya dapat memberikan tanda arah bahawa negeri yang berkebajikan telah menunjukkan hasil. Saya ditulis serangkap pantun untuk sama-sama kita renungi. Sematkan nasihat ini di dada, ke mana pergi jangan dialih. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Saudara-saudara, terima kasih. Mudah-mudahan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Yayasan Selangor 2013 mendapat keredaan dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Yayasan Selangor, bagi meraihkan rakan-rakan setugas kita yang cemerlang dan komited dalam mengembeling usaha, daya tenaga dan idea ke arah kecemerlangan.